Ada diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki daripada Bani Israel yang beribadah atau berjihad selama 1000 bulan. Bila para sahabat mendengar kisah itu, mereka rasa sangat kagum dengan panjangnya amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh itu, rugilah kalau kita lepaskan 10 malam terakhir Ramadan begitu sahaja. Malam-malam inilah waktu untuk kita tambah ibadah, bukan makin longgar. Usahakan solat tarawih sampai habis bersama imam. Solat isyak berjemaah pun jangan tinggal kerana ganjarannya sangat besar. Waktu sahur pula jangan sibuk dengan makan sahaja. Ambillah ruang itu untuk banyakkan zikir, istighfar dan doa. Mintalah apa sahaja hajat yang baik dan jangan lupa doakan juga saudara-saudara kita di seluruh dunia. Moga-moga Allah terima semua amalan kita sepanjang Ramadan ini, ampunkan dosa-dosa kita dan rezekikan kita bertemu dengan malam Al-Qadar.